Assalamualaikum. Naila. Kita kena interview ayah kita. Ayah awak kan ayah saya. Abi awak dengan abi saya lah. Abi kita. Oh. Abi, saya nak interview Abi sikit boleh? Nak interview? Interview apa? Selalu saya interview orang lain. Tapi hari ni special sikit. Oh, apa yang special tu? Nak interview Abi lah. Oh, okey, boleh. Okey, soalan... Sebelum tu, pakai dulu seat belt. Okey. Soalan pertama. Kenapa Abi pindah tak bawa saya? Oh, ini semua ketentuan ilahi kakak. Jadi bila Abi mendapat surat untuk ditukarkan, tetapi anak-anak terpaksa ditinggalkan di sekolah lama. Sebab itulah kakak dengan Anas pun kenalah bersekolah di SK Bandar Putra lagi. Tapi sebenarnya kakak, ini semua rezeki Allah dah tentukan. Kakak masih ada masa untuk berkhidmat kepada cikgu-cikgu, untuk menuntut ilmu sebanyak mungkin dengan cikgu-cikgu yang ada di SK Bandar Putra. Okay. Soalan kedua, apa kenangan di SKBP yang paling manis bagi Abi? Soalan ni susah lah nak jawab. Sebab terlalu banyak kenangan manis Abi di SK Bandar Putra ni. Tetapi antara yang paling manis yang boleh Abi kenang ialah suatu hari pertama Abi masuk ke sekolah kebangsaan Bandar Putra dan juga hari terakhir berkhidmat di SK Bandar Putra. Kenapa special hari yang pertama? Sebab bila mula-mula datang ke negeri Johor ini kakak, kita tak ada saudara mara di sini. Negeri Johor ni satu negeri yang asing bagi kita. Tapi bila Abi masuk di SK Bandar Putra, Abi rasa kawan-kawan di SK Bandar Putra semuanya macam ahli keluarga. Mereka menerima kehadiran kita dengan sangat gembira, kan? Jadi kita tak rasa sunyi berada di negeri Johor ni. Oh, macam tu. Ya. Soalan terakhir, cuba Abi bagi satu ucapan, pantun ataupun lagu untuk warga SK Bandar Putra. Ucapan Ucapan Abi doakan semua kawan-kawan di SK Bandar Putra berada dalam keadaan yang sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab diorang ni semua baik-baik kakak. Cikgu-cikgu SK Bandar Putra, semua yang kita kenal, semua orang baik-baik. Jadi mudah-mudahan yang baik-baik ni semua Allah masukkan dalam syurga. Dan lagu tak adalah kakak. Hari ni tak boleh nak nyanyi lah. Okey, kasih Abi. Okey, sama-sama. Selamat maju jaya kepada semua rakan-rakan di SK Bandar Putra. Abi, tadi cikgu panggil bagi Naila job baru. What job? Job apa? Job tu saya kena interview Abi lah. Okay. Sebab kan Abi nak kena pindah ke SKBP 2. Alright. So, what's the question? Question pertama, apakah perasaan kena pindah? Perasaan kena pindah sekolah? Ha. Rasa berat, tapi terpaksa ikutlah. Sebab tak minta pun pindah, tapi terpaksa ikutlah atas kehendak keperluan tugas. So kita ikut je lah. Berat lah, tapi taklah seronok pun. Okay, next one. Next question. Soalan kedua, kenangan paling seronok di SKBP tu apa? Kenangan paling seronok di SKBP bila yang pertama, SKBP adalah sekolah pertama, my first school since I was posted here in Johor, first school. So ada banyak kenangan.
and then kenal ramai orang, kawan-kawan cikgu, ada ramai murid, sampai murid pun ada yang dah besar, dah kerja, macam dah tua. And then macam-macam lah kenangan dengan kawan-kawan dan juga murid-murid, buat something sama-sama, jatuh bangun bersama, ada pahit manis semua adalah. Tapi yang paling best adalah bila dengan kawan-kawan lah semua yang sentiasa ada untuk apa jua keadaan. Okay. Soalan ketiga pula, ucapan untuk kawan-kawan yang ditinggalkan tu apa? Ucapan untuk kawan-kawan, first of all, thank you, terima kasih untuk semua jasa, kerjasama, budi baik selama berkenalan. Sebab SKBP ni tempat pertama, so daripada belum matang, daripada bukan kanak-kanak, daripada mula-mula posting tu, dia dah tak matang, tak kenal dunia lagi, sampai sekarang lah, beberapa tahun. So thank you, thanks a lot, banyak yang dah saya belajar. And dan segala kenangan yang telah dicipta bersama sepanjang berada di SKBP ni takkan boleh dilupakan. Dia SKBP ni bukan je tempat kerja, tapi adalah sebenarnya satu fasa kehidupan, satu fasa kehidupan lah. Maksudnya bukan tempat kerja je lah, dia hidup, it's a life. So thank you, and I hope kita akan terus berhubung, bersahabat dan berukhuwah sesama, satu antara satu sama lain lah, walaupun kita dipisahkan oleh tempat kerja. Okay. Terima kasih. Itu je. Ya. Okay, welcome. Bye. Bye.